Hai semua calon SPM, selamat datang ke sesi ulang kaji pantas kita untuk satu topik yang saya jamin memang sangat penting dalam subjek ekonomi, wang dan perbankan. Bab ni bukan saja selalu keluar exam, tapi ia juga pasal dunia sekeliling kita. Jom kita pastikan anda betul-betul faham dan boleh skor bab ni. Pernah tak awak terfikir, kenapa kertas biru yang ada gambar Tuanku Abdul Rahman ni kita boleh guna untuk beli macam-macam, tapi kertas A4 yang awak koyak dari buku tak laku langsung? Apa sebenarnya yang bagi nilai pada duit? Inilah persoalan asas yang akan kita jawab sama-sama. Okey, ini plan tindakan kita untuk hari ini. Mula-mula, kita fahamkan dulu apa itu kuasa wang. Lepas tu, kita akan kenal dengan Jeneral Kewangan Negara, iaitu Bank Pusat, dan askar-askar dia, iaitu Bank Perdagangan. Kemudian, kita akan bandingkan dua-dua ni dan last sekali, kita buat satu imbasan pantas khas untuk SPM. Simple kan? Jom mula. Baiklah, kita mulakan dengan bahagian 1. Kuasa wang. Kena faham betul-betul asas ni sebab ia adalah kunci untuk faham semua benda lain dalam bab perbankan. Jadi apa sebenarnya maksud wang ni? Mengikut definisi ekonomi, ia adalah apa-apa saja benda yang diterima umum sebagai alat pertukaran. Kata kuncinya dekat sini ialah diterima umum. Maksudnya, selagi kita semua setuju dan percaya yang kertas ni ada nilai, maka ia berfungsi sebagai wang. Kuasa dia datang dari kepercayaan kita semua. Okey wang, ada 4 fungsi utama yang awak wajib tahu untuk SPM. Pertama, sebagai alat pertukaran. Kita guna duit untuk beli barang. Senang cerita. Dah tak payah guna sistem barter, tukar ayam dengan ikan. Kedua, unit ukuran nilai. Semua benda ada tanda harga. Baju RM50, telefon RM2,000, senang nak banding nilai. Ketiga, alat simpanan nilai. Duit yang kita dapat hari ini boleh simpan dalam bank. Nilai dia tak hilang. Dan yang keempat, alat bayaran tertunda. Fungsi inilah yang membolehkan kita buat pinjaman dan bayar angsuran bulan-bulan. Baik, kita dah faham pasal wang. Sekarang, jom kita kenal siapa yang jadi kepala dalam sistem kewangan kita. Perkenalkan, Sang Jeneral, Bank Pusat. Kalau di Malaysia, namanya Bank Negara Malaysia. Cuba bayangkan, ia macam pengetua sekolah. Dialah yang buat semua peraturan kewangan untuk satu negara. Bank Pusat ni bukan bank biasa tau. Mereka lah satu-satunya entiti yang boleh cetak duit ringgit Malaysia. Mereka juga jadi bank untuk kerajaan dan juga bank-bank lain. Paling penting, tugas mereka adalah untuk laksanakan dasar kewangan. Kalau ada bank perdagangan yang nak bankrupt, Bank Pusat inilah yang akan jadi penyelamat terakhir. Okey semua, tolong highlight perkataan ni, dasar kewangan. Istilah ni memang popular dalam soalan SPM. Senang cerita, inilah alat kawalan jauh ekonomi negara. Kalau inflasi tinggi, harga barang naik, Bank Pusat akan ketatkan bekalan wang. Kalau ekonomi lembab, mereka akan longgarkan sikit untuk galakkan orang berbelanja. Kalau Bank Pusat tadi kita panggil General, siapa pula askar-askarnya? Inilah dia Bank Perdagangan. Ini bank-bank yang kita semua kenal dan guna hari-hari. Macam Maybank, CIMB, Public Bank. Mereka lah yang berurusan terus dengan kita semua, orang awam dan juga bisnes. Fungsi mereka ni memang sangat dekat dengan hidup kita. Mereka menerima deposit, iaitu tempat kita simpan duit. Mereka memberi pinjaman untuk kita beli rumah atau kereta dan mereka memudahkan pembayaran guna kad debit, kad kredit atau online banking. Pendek kata, mereka lah yang kita jumpa untuk urusan duit kita hari-hari. Bank Perdagangan biasanya terima 3 jenis deposit utama. Akaun simpanan tu yang biasa kita semua ada. Akaun semasa pula selalunya untuk orang bisnes sebab ada kemudahan cek. Dan simpanan tetap, kalau awak ada duit lebih macam duit raya ke dan tak nak guna untuk setahun dua, boleh simpan sini. Faedahnya lebih tinggi sikit. Sekarang kita masuk bahagian yang paling kritikal untuk peperiksaan. Perbandingan 1 lawan 1. Bank Pusat lawan Bank Perdagangan. Soalan perbezaan antara dua bank ni memang soalan kegemaran pemeriksa kertas SPM. Jadi tolong fokus betul-betul ya. Slide ni awak screenshot siap-siap. Ia memang lombong emas untuk ulang kaji. Jom kita tengok satu-satu. Pemilikan, Bank Pusat milik kerajaan, Bank Perdagangan milik swasta. Objektif, Bank Pusat nak jaga kestabilan ekonomi negara, manakala Bank Perdagangan nak buat untung. Pelanggan pula, Bank Pusat layan kerajaan dan bank-bank lain. Bank Perdagangan layan kita semua, orang awam dan syarikat. Senang kan nak ingat? Satu untuk negara, satu lagi untuk untung. Okey, kita dah hampir ke garisan penamat. Jom kita buat satu imbasan pantas untuk pastikan semua fakta penting ni betul-betul lekat dalam kepala. Semua konsep penting yang kita dah bincangkan tadi, fungsi wang, peranan Bank Pusat, fungsi Bank Perdagangan, semua ni adalah intipati sukatan pelajaran awak. Jadi penerangan ini memang direka khas untuk bantu awak kuasai semua ni dengan lebih cepat dan berkesan.
Kalau awak rasa macam banyak sangat nak ingat, tak apa. Ingat 4 benda paling penting ni. Pertama, hafal dan fahamkan 4 fungsi wang tu. Kedua, ingat beza matlamat utama. Bank pusat untuk kestabilan, bank perdagangan untuk keuntungan. Ketiga, ingat pelanggan mereka siapa. Dan akhir sekali, hanya bank pusat yang boleh cetak duit. 4 fakta ni saja dah boleh tolong awak jawab banyak soalan exam nanti. Okey, sebagai penutup, saya nak tinggalkan awak dengan satu soalan untuk difikirkan. Dengan adanya e-wallet, duit now dan macam-macam lagi, adakah peranan bank ni akan kekal sama dalam 20 tahun akan datang? Apa pendapat awak? Fikir-fikirkan. Itu saja untuk kali ini. Teruskan usaha, buat yang terbaik dan selamat maju jaya dalam peperiksaan SPM.